ini sebenarnya kita ada pelepasan seramai 91 orang jemaah. Tetapi kita ada satu kumpulan jemaah istimewa di mana terdiri daripada 47 orang, terdiri daripada stokis dan ahli keluarga Datuk Seri Alif Shukri, di mana ini adalah salah satu daripada cara beliau untuk menunjukkan penghargaan kepada mereka yang berniaga dan menyokong perniagaan beliau pada hari ini. Dan hari ini penerbangan adalah pada pukul 2 suku pagi melalui penerbangan Saudi Airlines. Ya, insyaAllah bagi grup ini akan ada ziarah-ziarah yang istimewa dan program-program sebenarnya bagi sebagai penghargaan kepada mereka stokis, dan salah satu daripada pengisian yang ada ini adalah untuk sebagai satu gabungan usahawan bagi mereka mencari lebih banyak lagi sebab untuk berjuang lebih keras lagi lah untuk perniagaan mereka. Dan kalau mengikutkan kepada maklumat yang kami terima, mereka ini telah mencapai kejayaan yang sangat besar, dan kali ini adalah gabungan daripada usaha keras dan mungkin dengan penyatuan melalui umrah ini mereka dapat bergabung untuk bekerja lebih keras lagi dalam musim yang akan datang. Itulah yang kami fahamkan. Jadi penyertaan mereka kali ini akan diisi dengan selain daripada menghargai mereka, penyertaan kali ini juga akan membawakan lebih banyak daripada Datuk Seri sendiri, bagaimana cara untuk lebih berniaga dengan lebih baik lagi. Itulah yang keistimewaan bagi grup ini. Alhamdulillah, bagi sasaran tahun lepas kami telah mencapai hampir 60,000 orang jemaah. Bagi tahun ini kami dah nampaklah kerancakan mereka yang nak pergi umrah, sebab setakat ini kami telah mencecah 29,000 jemaah yang telah berdaftar bagi musim yang baru bermula sebenarnya dalam musim Muharram ini. Namun pada masa yang sama kami juga buat tawaran-tawaran istimewa dalam keadaan yang lebih menyokong pertumbuhan pakej-pakej umrah dalam musim yang baru bermula ini, iaitu di mana kami telah melancarkan pakej 5,990, sangat munasabah harganya untuk selama 12 selama melalui pakej Malaysia Airlines untuk 9 hari 7 malam. Pakej ini adalah untuk hotel jarak sederhana, di mana mereka akan bermalam selama 4 malam di Mekah dan 3 malam di Madinah. Kami rasakan sekarang ni kita dah cuba untuk tawarkan pakej yang singkat bagi mereka yang tak dapat cuti panjang lah. Jadi sebab itulah dengan harga 5,990, saya rasa ini adalah pakej yang sangat berbaloi untuk mereka yang nak pergi sekejap tapi dalam keadaan yang mampu milik. Ya, termasuk dengan pakej 77 promosi. Tetapi bagi pakej 5,990 ini, tawaran ini akan berakhir pada hujung bulan ini. Yang 77 tu 7 hari bulan sampai 7 hari bulan saja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya hari ini saya gembira sangat sebab saya juga isteri saya membawa apa orang kata ramai stoki dan staff kita untuk hari ini lah. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini adalah satu benda yang impian kami lah. Sebenarnya bila kami dapat memberikan pekerja, rakan niaga kami, dan kami memilih Andalusia sebab dah lama dengan dia. Dan kita memang trusted lah dengan Andalusia ni. Dan Alhamdulillah kita dengan Puan Bismi juga, dan isteri saya yang selalu pergi umrah, dan saya sebenarnya jarang pergi, terlalu sibuk. Tapi disebabkan saya yakinlah dunia itu juga kan, tapi nak cari bekal akhirat, jadi doakan saya dapat menunaikan umrah dengan bagus. Umrah yang mabrur. Umrah yang mabrur. Ini berapa ramai staff yang saya rasa benda tu biarlah rahsia. Bagi saya bawa lah untuk menghargai ke tangan saya. Kalau tengok ni sebagai percaya ramai lah saya bawa. Nanti kalau cerita dia orang kata rejak pula kan. Jadi adalah. So dari segi perkhidmatan Andalusia macam mana servis Andalusia? Saya kan geram dengan Andalusia ya. Tolong hati-hati Andalusia sebab dia punya servis terlalu bagus. kita mudah, kita tak payah fikir apa-apa dah. Kita tak payah fikir apa dah. Settle semua dah. So diorang tu tahu kita family. So dari segi bilik ke apa ke dia dah faham tak dulu jauh-jauh. Tak ada. Dan apa yang best pasal Andalusia, memanglah kalau kat luar tu ada package yang ditawarkan yang mengarut kan. Tapi bila banyak yang tertipu.
Dan macam kami ni, kami nak yang trusted. Dan kami percaya. Jadi kita dah banyak kali pergi saya dah banyak kali pergi Andalusia apa sebenarnya. Ini bukanlah first time. Bukan first Sudah time. lebih pada Last- 5-6 kali. Bukan, kalau dengan Mak lebih 10 kali dah. Kalau saya saja 5 kali. Berapa tahun tu gunakan perkhidmatan Andalusia? 10 tahun. Lama. Lama. Kalau family saya je 15 tahun, 15 ke 20 tahun. Masa dekat Mempanda dulu yang masa Kecil? yang kecil dulu tu sampai Sampailah sekarang yang ni besar. semua besar ni kan. Dan saya pun cuma bangga lah sebenarnya ada company yang strong Andalusia. So, kalau tengok banyak brand yang come and go, tapi Andalusia kalau kita tengok memang daripada dulu kita tahulah. Kita pasal haji je, sebab saya sendiri bekas orang jemaah haji, saya nampak Andalusia adalah private untuk yang mereka haji yang betul-betul proper. Saya memang tak ada orang kata dia tak bayar saya pun untuk ni, tapi saya memang ikhlas lah. Dan kepada anda yang nak menunaikan umrah atau haji, Andalusia saya rasa antara yang terbaik. Sebenarnya apa ni dia dah pesan nak pergi umrah. Andalusia tak nak lain. Saya tak percaya. Dia nak Andalusia je. Sebab dah pernah kena kan. Macam malah nak yang murah-murah kan. Kita nak kalau boleh harga apa yang kita tahu yang kita dapat sesuai apa yang kita bayar. Dan saya rasa Andalusia ni harga yang tawarkan murah. Untuk servis yang Dengan apa yang kita dapat tu sebenarnya sangat-sangat berbaloi lah. berbaloi. Terima kasih.